Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung perbahasan nombor 11 Okey, baik. Um, Tadi kita bagi tahu zanantu al-ghurfata maftuhatan. Al-ghurfah ini adalah maf'ul bil awal, maftuhatan jadi maf'ul bil tsani. Pada asalnya ghurfah adalah mubtada, maftuhatan adalah khabar. Baik. Um, Bila kita mula bincang berkenaan dengan zanantu, kita akan bincang teruslah benda yang ada satu maf'ulun bih, ada dua maf'ulun bih ataupun tiga maf'ulun bih. Baik. Ada setengah perkataan dia ada satu maf'ulun bih. Ataupun sebelum tu ada setengah perkataan tak ada maf'ulun bih. Contohnya adalah perkataan macam qama zaidun. Qama zaidun tidak ada maf'ulun bih. Okey. Sama al-muslim. Tidak ada maf'ulun bih. Tapi ada setengah perkataan dia ada maf'ulun bih. Contoh nombor 10 ni kita tengok syariba Ahmadu al-ma'a. Maka ma ini adalah maf'ulun bih. Apa hukum maf'ulun bih? Maf'ulun bih hukumnya adalah mansub. Baik. Dan ada setengah perkataan dia ada dua maf'ulun bih. Antaranya adalah zanantu. Baik. Pertama adalah seperti zanantu yang mana asalnya maf'ul bih awal dan maf'ul bih tsani ini asalnya adalah mubtada dan khabar. Ini jenis pertama. Dan ada satu jenis lagi macam ni. Dia maf'ul bih awal iaitu a'ta at-talibu al-ustadza, maf'ul bih awal al-kitaba. Yang mana maf'ul bil awal dengan maf'ul bih tsani pada asalnya bukan mubtada dan khabar. Maksudnya kalau kita kata al-ustazu al-kitab itu salahlah ayat tu. Okey, baik. Kita tengok seterusnya nombor 12. Nombor 12 adalah fa'il marfu'. Baik. Secara mudahnya fa'il ini adalah pelaku. Itu yang paling banyaklah. Jalasa at-talibu 'alal kursi. Okey. Dan apa hukum fa'il ni? Kalau dia isim zahir macam tu dia marfu' lah. Marfu'. Baik. Dan sebenarnya fa'il ni tidak semestinya pelaku dan tidak semestinya manusia. Contohnya kita kata kereta datang. Ja'at as-sayyaratu. Okey, maka fa'ilnya adalah kereta. Ataupun kita kata ihmarra wajhu Zaidin. Muka Zaid menjadi merah. Maka apa yang menjadi merah? Muka Zaid. Maka wajhu itu adalah fa'il. Baik. Sedikit perbahasan berkenaan dengan fa'il. Fa'il ni dia mesti berada selepas fi'il. Dia tak boleh berada sebelum. Contohnya saya berat at-talibu jalasa kan. Talib tu bukan fa'il. Dia mesti berada selepas. Okey. Jalasa at-talibu 'alal kursi. Walaupun ada pemisah. Contohnya jalasa 'alal kursi at-talibu masih dianggap sebagai fa'il. Dan hukum fa'il adalah marfu' kat sini dengan dhammah. Baik. Nombor 13, naibu fa'il marfu'. Naib fa'il ni hukumnya adalah marfu'. Baik. Kita patah balik kepada benda yang ada maf'ul bih. Contohnya adalah saya buat ayat akhadha Zaidun al-kitaba. Pada asalnya Zaid adalah fa'il, al-kitab adalah maf'ulun bih. Itu kalau akhaza yang bermaksud mengambil. Kalau kita buat ukhiza yang bermaksud diambil, maka kitab tadi yang asalnya adalah maf'ulun bih, dia akan menggantikan fa'il. Ukhizal kitabu. Hukumnya seperti fa'il. Sebab tu kita bagi naik fa'il dan hukumnya adalah marfu'. Baik. Nombor 14, maf'ul mutlaq. Apa hukum maf'ul mutlaq? Hukum maf'ul mutlaq adalah mansub. Baik. Contohnya apa? Istaghfara al-muslimu rabbahu. Muslim fa'il, rabbahu maf'ulun bih. Istighfara. Okey. Untuk tingkatan 5 kena faham macam ni je. Biasanya dia akan digunakan masdar lah. Digunakan masdar. Okey, biasanya digunakan masdar. Dan dia ada 3 tujuan lah, sama ada untuk penegasan, taukid ataupun mubayyin lin naw ataupun mubayyin lil adad.
Jadi kata kuncinya biasanya dia guna perkataan yang sama, dia guna masdar yang sama. Contohnya kita kata darabtu hu darban. Okey. Darban ni dia kan guna perkataan sama macam darabtuhu. Baik, nombor 15. Maf'ul lahu mansub. Apa maksud maf'ul lahu? Maf'ul lahu ni adalah tujuan. Okey. Zahaba at-talibu ila al-madrasah. Kenapa dia pergi ke sekolah? Talaban lil ilm. Untuk mencari ilmu. Jadi kan biasa kita berayat zahaba at-talibu ila al-madrasah li talabil ilm. Baik. Kita buang li kat sini, maka talab ni akan jadi mansub. Talaban lil ilm. Okey? Konsepnya begitulah. Dan untuk menjadi maf'ul lahu ni dia adalah masdar. Okey? Dia adalah masdar. Jadi kita ingat macam nilah, nombor maf'ul mutlak ni dia guna masdar juga. Masdar, dan dia guna masdar yang sama macam fi'il. Kalau maf'ul lahu ni dia adalah tujuan. Kenapa buat macam tu? Tujuannya adalah sekian-sekian. Baik. Nombor 16. Nombor 16 adalah maf'ul fihi. Maf'ul fihi ni, okey, saya baca contoh. Qara'tul kitaba. Saya baca kitab. Qara'tu. Okey. Yang ni fa'ilnya adalah dhamir lah. Dhamir mabni. Dia memang kok mana pun tu lah. Qara'tul kitaba maf'ulun bih. Sa'ataini, 2 jam. Berapa lama baca? 2 jam, 2 hari, sejam, 5 jam. Maka semua tu adalah maf'ulun fih. Okey. Dakhila, dalam bilik. Dalam bilik, luar bilik, atas bilik, belakang bilik. Ikutlah. Kan? Sebelum, contohnya dalam bilik. Okey. Dalam bilik, so ini pun adalah maf'ulun fih. Ghurfah adalah mudhafun ilaih. Okey, sebelum zuhur. Saya baca sebelum zuhur. So, qabla ini adalah maf'ulun fih juga. Okey. Ataupun saya tulis zuhran. Pun maf'ulun bih juga. Okey. Senang cerita dia adalah menjelaskan masa, menjelaskan tempoh dan arah lah. Untuk mudah faham. Baik, nombor 17 adalah maf'ul ma'hu. Hukum maf'ul ma'hu adalah mansub. Okey, macam mana kita nak tahu? Biasanya ada wa. Wa dan ayat sebelumnya telah lengkap. Kharajtu minal bait. Wasyamsa. Okey. Kalau nak bagi betul-betul jelas, maksudnya buat atafkan dengan benda yang takkan keluar sekali. Takkan syams keluar daripada rumah, kan? Jadi kharajtu minal bait wasyamsa. Maksudnya apa? Saya keluar dari rumah, masa tu ada matahari. Baik. Nombor 18. Mustasna. Apa hukum mustasna mansub? Mustasna ni biasa diguna apa? Diguna illa. Guna illa. Okey. Ja'at tullabu illa Zaidan. Pelajar datang kecuali Zaid. So Zaid ni adalah mustasna mansub bil fathah. Okey. Baik. Kalau diguna yang lain, contohnya macam diguna ghair. Okey. Diguna ghair ataupun siwa. Okey. Maka selepas tu kita akan baca Zaidin dan kita i'rab dia sebagai mudhafun ilaih. Okey. Dan seterusnya adalah hal. Hal ini contohnya adalah ja'a Zaidun masyian. Zaid datang dalam keadaan berjalan. Okey, datang macam mana? Datang dalam keadaan berjalan. So cara mudah untuk bezakan dengan yang lain, dia datang dalam bentuk mushtaq. Mushtaq. Mushtaqun. Kalau kat sini isim fa'il lah. Isim fa'il. Okey, baik. Jadi kita akan sambung dalam video ketiga.